Dekat urusan diberikan kesihatan dan juga dapat terus. Kita sekarang menuju ke tapak ibadah korban. Misi dakwah Filipin. Doakan perjalanan kami selamat. Kalau ada yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, Alhamdulillah pertama kali kita uruskan korban. Pengalaman yang sangat manis. Lembu kat belakang ni daripada jemaah-jemaah yang join korban. Alhamdulillah hari ini Ustaz sendiri uruskan menyembelih lembu. Mudah-mudahan insya-Allah lembu yang diuruskan nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Darah yang mengalir ini akan menjadi saksi kepada semua yang menyertai ibadah korban. Terima kasih. Smiles and greetings everywhere. Hey, don't know what I do.